Ya, 3 serangkai daripada DAP ni, Ngah Komeng, Hanayo dan juga Steven Sin sekali dikatakan agak sensitif kerana kementerian yang mereka jaga itu banyak dikatakan penduduk Bumiputera yang bergantung kepada ketiga-tiga kementerian itu. Jadi lantikan terbaru ini dikatakan sensitif sehingga kan PAS memanggil bersama-sama UMNO untuk protes perkara ini. Tapi hakikatnya adalah memang dikatakan bukannya semestinya orang Bumiputera Melayu itu menerajui ketiga-tiga kementerian ini, tapi uh, khidmat yang diberikan itu dikatakan yang amat diperlukan oleh penduduk Bumiputera, tak kira lah di Melaya ke di Sabah Sarawak. Sebab itu juga untuk menjaga isu Sabah Sarawak, apa yang Sabah Sarawak mahukan, dilantik satu menteri baru, itu Datuk Mustafa yang berasal dari Sabah, kerana beliau faham apa yang dikehendaki oleh orang Borneo. Dan saya pasti Sarawak tidak akan protes kerana kehendaknya mereka memahami antara satu sama lain. Sebab itu juga saya menjuruskan, saya menganjur uh, memberi sokongan kepada penubuhan kementerian baru hanya untuk menjaga Bumi Putera. Tak kiralah di Melaya ke di Sabah, Sarawak, tapi Bumi Putera, kerana menteri yang bakal dilantik itu mesti daripada kalangan Bumi Putera. Takkan nak lantik Hanayo pula. Tak sesuai, tak nampak sesuainya. Tak ada salah tapi tak nampak sesuai kerana dia punya feeling tu tak ada. Jadi kita kena faham feeling risau itu kenapa Hanayo dibimbangi jaga wilayah persekutuan dengan Komeng Perumahan dan juga Steven Sim dalam Kementerian Keusahawanan itu.